Hai semua, dalam video yang pertama ini kita akan belajar pengenalan asas bahasa Mandarin. Di dalam bab ini kita akan mempelajari tentang pengenalan bahasa Mandarin. Untuk mempelajari dan menguasai bahasa Mandarin, anda perlulah terlebih dahulu mempelajari dua komponen asas yang terdapat di dalam bahasa Mandarin, iaitu Hanyu Pinyin dan karakter Cina, juga disebut sebagai Hanzi. Bahasa Mandarin bukanlah seperti mana-mana bahasa yang kita tahu seperti bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Ini kerana bahasa Mandarin mempunyai sebutan dan tulisannya yang tersendiri. Sebutan juga dikenali sebagai Hanyu Pinyin. Ianya berbeza seperti bahasa Melayu yang kita gunakan setiap hari. Contohnya, cawan, ikan dan saya. Ini kerana bahasa Mandarin menggunakan karakter. Dan karakter ini kita perlu mengingat cara sebutannya. Contohnya, perkataan ini ialah perkataan wo yang bermaksud saya. Bahasa Mandarin bukan seperti bahasa Melayu atau bahasa Inggeris yang menggunakan abjad untuk dibaca. Bahasa Mandarin menggunakan karakter Cina iaitu Hanzi. Oleh itu, untuk mempelajari karakter Cina, anda perlu mempelajari Hanyu Pinyin terlebih dahulu untuk mengetahui sebutan bagi karakter Cina. Komponen yang terdapat di dalam Hanyu Pinyin adalah seperti berikut. Yang pertama, fonem awal, initials, sheng mu. Fonem akhir, finals, yun mu. Nada, tones, sheng diao. Jadi kita boleh ringkaskan kepada ini. Sebutan Hanyu Pinyin boleh terbahagi kepada 3, iaitu fonem awal, fonem akhir dan nada. Ini adalah contoh untuk menunjukkan komponen-komponen dalam Hanyu Pinyin dan Hanzi. Huruf H ialah fonem awal, iaitu sheng mu. Ao, A, O ialah fonem akhir. Manakala tanda di atas huruf A ialah nada. Dan di bawah karakter Cina ialah dipanggil Hanzi. Cuba teka apakah fonem awal untuk karakter ini. Fonem awal ialah huruf Y. Ong pula ialah fonem akhir. Dan tanda di atas huruf O ialah nada. Manakala tulisan yang berwarna hitam itu ialah karakter atau Hanzi. Fonem awal merupakan konsonan pada permulaan suku kata Hanyu Pinyin. Terdapat 21 fonem awal di dalam bahasa Mandarin. Huruf-hurufnya adalah seperti di bawah. Po, po, mo, fo, te, te, ne, le, ke, ke, he, ji, qi, si, zhi, chi, shi, ri, zi, ci, si. Jadi anda boleh perhatikan di sini bahawa semua huruf ini bukanlah huruf-huruf vokal, iaitu A, E, I, O, U. Fonem akhir pula ialah vokal yang terbentuk selepas fonem awal sesuatu perkataan. Terdapat 3 jenis fonem akhir, iaitu fonem akhir jati, simple finals, fonem akhir majmuk, compound finals, fonem akhir nasal atau nasal finals. Mari kita tengok fonem akhir jati. Huruf-huruf dalam fonem akhir jati atau simple finals ialah A, O, E, I, U, U. Seterusnya, fonem akhir majmuk.
Fonem akhir majmuk merupakan kombinasi lebih daripada fonem akhir majmuk ialah fonem akhir yang mempunyai dua atau lebih huruf. Contohnya I, O, A, Ya, Wa dan sebagainya. Contohnya Zao, Jiao. Fonem akhir nasal. Fonem akhir nasal merupakan fonem akhir yang mempunyai pengakhiran huruf N atau NG. Anda boleh anggap fonem akhir nasal ini mempunyai bunyi yang dengung. Contohnya Gong, Jian. Seterusnya, nada, Sheng Diao. Bahasa Mandarin merupakan bahasa yang mempunyai nada. Terdapat 4 nada yang perlu anda fahami dan kuasai kerana nada yang berbeza akan membentuk suku kata dan maksud yang berbeza. Raja di bawah adalah nada-nada yang terdapat di dalam bahasa Mandarin. Empat nada dalam bahasa Mandarin. Nada yang pertama ialah nada yang mendatar. Nada yang kedua ialah nada yang menaik. Nada yang ketiga ialah turun kemudian naik. Dan nada yang keempat ialah nada dari atas turun ke bawah. Contohnya ma, nada yang pertama. Ma. Nada yang kedua ialah nada yang menaik. Nada yang ketiga pula ma. Turun kemudian naik. Dan akhir sekali nada yang keempat ma. Selain daripada 4 nada tersebut, terdapat nada natural atau nada neutral. Ini dipanggil sebagai qing sheng. Nada natural ini dibaca dengan pendek dan lembut dan tidak mempunyai tanda di atas Hanyu Pinyin. Mari kita cuba sebutkan Hanyu Pinyin di bawah menggunakan nada natural dengan betul. Mama, Baba, 学生. Itu adalah bahagian yang pertama pengenalan asas bahasa Mandarin di mana kita belajar tentang konsep Hanyu Pinyin. Jadi kita boleh recap balik apa yang kita telah belajar. Kita telah belajar fonem awal, fonem akhir, nada dan karakter Hanzi. Perhatikan gambar ini. Anda mungkin pernah lihat gambar ini dalam cerita ataupun video-video. Ini merupakan tulisan awal zaman purba di negara Mesir. Ini pula adalah gambar tulisan tamadun-tamadun awal dunia seperti Mesopotamia. Kita bertuah mempelajari bahasa Mandarin kerana ianya merupakan salah satu bahasa tertua di dunia. Pada awalnya, kita mendapati terdapat ukiran-ukiran yang istimewa di atas cengkerang kura-kura dan juga tulang haiwan. Dan apabila dibuat kajian secara terperinci, kita mendapati bahawa setiap simbol tersebut mempunyai maksud yang tersendiri. Evolusi perkataan ini bertukar mengikut peredaran zaman. Ini merupakan antara contoh-contoh perkataan tulisan karakter Cina di mana perkataan yang kita gunakan pada hari ini kita boleh jejak semula sejarahnya dan setiap perkataan ini mempunyai asal usulnya.
Untuk menulis karakter Cina, anda perlu mempelajari coretan asas, iaitu bihua. Coretan yang pertama ialah coret melintang, ditulis dari kiri ke kanan, dipanggil heng. Yang kedua ialah coret menegak, ditulis dari atas ke bawah, shu. Yang ketiga, coret condong ke kiri, ditulis dari atas ke bawah, pie. Coret condong ke kanan, ditulis dari atas ke bawah, na. Coret titik condong, ianya boleh ke arah kanan ataupun ke arah kiri, ianya ialah tian. Coret berbentuk cangkuk, ditulis secara menegak dan condong ke kanan sahaja, heng kou, shu kou dan xie kou. Kou bermaksud cangkuk. Yang ketujuh, coret titik bermula dari bawah ke atas dengan condong ke kanan, ti. Yang ke-8, coret melintang bermula dari kiri ke kanan, kemudian menghala ke bawah, heng zhe. Zhe di sini bermaksud lipatan. Setiap perkataan karakter Cina bukannya ditulis secara sesuka hati, tetapi mempunyai turutannya yang tersendiri, iaitu bi shun. Ini adalah kerana untuk memastikan tulisan tersebut kemas dan teratur. Contohnya, satu karakter Cina itu perlu ditulis melintang terlebih dahulu, kemudian menegak, shi, yang bermaksud 10. Kemudian, terdapat perkataan yang perlu ditulis dari condong ke kiri terlebih dahulu, kemudian condong ke kanan. Yang ketiga pula ialah jenis karakter yang perlu ditulis dari atas ke bawah. Seterusnya, tulis dari kiri ke kanan. Dan yang kelima ialah tulis dari luar ke dalam. Jadi secara ringkasnya, anda perlu ingat kiri ke kanan, atas ke bawah dan luar ke dalam. Contohnya yang keenam ini, tulis isi dalam kemudian ditutup. Dan yang terakhir ialah tulis bahagian tengah terlebih dahulu, kemudian kiri dan kanan. Shui. Shui bermaksud air. Itu sahaja video untuk topik yang pertama ini. Semoga anda boleh mempelajari konsep asas bahasa Mandarin menerusi video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Kita akan jumpa di topik yang seterusnya.